saya cuma nak maklum, saya telah menerima tawaran untuk menjadi pengalas pilihan raya bagi kawasan Kalas. Bagi tanggungjawab, kerana saya ahli UMNO dan selaku ketua UMNO bahagian Komusam dah hampir 50 tahun. Dan menjadi ahli parlimen di kawasan itu, pernah bertugas sebagai ahli Dewan Undangan Negeri di kawasan Kalas juga, dinamakan Kelantan Barat. Jadi apa juga persetujuan yang akan dicapai nanti akan dimaklum selepas mesyuarat kita hari Isnin depan ini, insya-Allah. Beliau bercakap pada sidang media sebaik tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Sepang pagi tadi setelah bercuti di luar negara. Sebelum itu, beliau mengadakan perbincangan singkat bersama pengerusi Perhubungan UMNO Kelantan, Datuk Seri Mustafa Muhammad, serta beberapa lagi pemimpin UMNO. Tengku Razali turut mengulas kenyataan pemimpin PAS menganggap satu penghinaan jika beliau dijadikan sandaran BN pada pilihan raya kecil itu. PAS menganggap ini satu penghinaan. Itu PAS punya cakap. Kalau kita nak dengar semua yang PAS cakap, matilah kita. Itu PAS punya pandangan lah. Kita hormatilah pandangan dia, tapi pandangan kita dia kena hormat juga. Pelantikan Tengku Razali diumumkan Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akhir bulan lalu.